Ini adalah cara macam mana kita nak test ataupun uji diri kita, adakah kewangan kita cukup sihat sebelum kita sign up apa-apa komitmen baru. Sebagai contohnya, seorang anak muda usia 30 tahun berhajat nak membeli kereta yang bernilai RM800. 800 harga installment kereta. Ambillah lagi RM300, contohnya road tax, duit minyak ataupun maintenance. So total satu bulan lebih kurang dalam RM1,100 kita asingkan. Kita ambil masa selama 6 bulan. Semasa berlaku 6 bulan tersebut, bolehkah kita hidup ataupun adakah terasa terbeban dari segi kewangan kita, ataupun ada tak kita terusik duit emergency kita, ataupun adakah menyebabkan kita tak cukup nak bayar komitmen-komitmen utama keluarga kita. Kalau berlaku situasi seperti itu, ini menunjukkan bahawasanya kita punya tahap kewangan belum bersedia untuk menerima komitmen baru. Kan? Kita bersabar untuk membeli kereta itu sehingga kenaikan gaji yang seterusnya. Cara ini bagi memastikan kewangan kita bakal sihat. Sebab apabila kita nak menerima satu komitmen baru ni adalah satu bentuk long term. Apatah lagi jikalau kita ambil tu secara berbentuk komitmen financing ataupun pinjaman, kan. Jadi dia akan mengambil masa yang sangat lama lah. Contohnya kereta 9 tahun, 7 tahun. Kalau rumah 30 tahun, 35 tahun. Jadi sebelum kita test dahulu dengan meletakkan some amount of money dalam anggaran ataupun unjuran kos-kos yang bakal kita bayar ataupun komitmen yang bakal kita bayar sebulan bagi kereta atau rumah tersebut. Dengan itu kita dapat lihat cash flow kita ni kekal positif ataupun tidak.